A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, hadirin yang saya kasih sekalian, pertama-tamanya alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya, masanya, kelapangan, kegembiraan, rahmat, kasih sayangnya, kita diberi bertemu lagi dalam program Kultum Ramadan, khususnya kepada sidang hadirin sekalian sepanjang bulan Ramadan ini pada tahun 2025. Dan semoga kedatangan Ramadan pada tahun ini merupakan Ramadan yang paling baik berbanding dengan Ramadan kita pada tahun-tahun yang lepas. Jadi, apa azam kita? Apa penambahbaikan kita? Apa cita-cita kita sepanjang Ramadan ini? Kan, kalau saya sebagai ibu kan, mesti banyak kekangan, betul? Kalau sebelum ni, mesti tarawih aku tak cukup, kan? Amal ibadat aku kalau saya rasa memang bekerja-kerja, ketenangan dalam Ramadan nak buat ibadat tu tak ada, kan? Jadi apa langkah-langkah kita, apa cara-cara kita, dan apa usaha kita untuk kita menaik ataupun untuk kita jadikan Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Ya Allah, nak datang Ramadan dah. Ya Allah, puasa nak datang dah. Kalau orang kampung saya dia cakap apa? Puasa nak mari dah ni, seronok ni kan. Kalau belah-belah Melaka saya, dia datang Ramadan tu macam nak raya. Jamuan tu ataupun menu tu kan, menu raya. Menu apa? Ketupat lah, rendang. Seronok nak datangnya Ramadan tu, seronok. Tapi kita menyambut Ramadan ini dengan baik. Jadi, sebenarnya apa yang sinonim dalam Ramadan ni? Mesti bulan tarawih kan? Mesti tarawih kan? Tarawih yang kita rasa yang sebelum ni memang tak ada tarawih di bulan-bulan yang lain. Mesti ada, tarawih. Nak buat apa sekarang ni mesti masjid kan, mesti akan keluar arahan dah, akan keluar pelaksanaan. Nak buat tarawih 20 rakaat ke, nak buat tarawih 8 rakaat ke, baru-baru ni kan. Saya rasa benda tu pun agak menarik juga kan, untuk menarik perhatian mungkin golongan muda ataupun golongan warga emas ataupun golongan muda untuk ke masjid. Dia buat macam ni. Salah satu masjid tu saya kat Putrajaya, dia buat macam ni. Dia kata dia buat banner. Siap buat banner ni. Banner yang pertama, satu petak ataupun parking telah disediakan untuk jemaah untuk mendirikan tarawih 8 rakaat. Satu lagi banner dia buat untuk jemaah yang mendirikan tarawih 20 rakaat. Saya rasa macam menarik tu. Kalau kita tengok konsert kan, konsert apa sekarang yang baru berlepas AJL kot noh. Konsert tu saya rasa sebelum 2-3 bulan datang konsert tu, seating tu dah ada. Payment seating tu dah ada. Okey, tempat ni berapa harga? Kalau yang belakang, stage belakang tu murah sikit. Kalau stage yang depan tu mahal sikit. Jadi kita ambil inisiatif untuk menarik perhatian warga emas, warga muda untuk ke masjid untuk mendirikan tarawih. Kenapa? Ada golongan-golongan, ada mungkin yang tidak mendalami ataupun tidak memahami apa keutamaan solat tarawih tu. Kan tarawih tu memanglah kita rasa penatnya tarawih, kena pula kalau imam tu kan baca tu satu page ayat Quran tu, kena pula imam Mekah, Allah banyaknya. Tapi sebenarnya di sebalik tarawih tu kita boleh dalam keadaan yang berehat, kita tidak bekerja-kerja. Kenapa? Di dalam bulan Ramadan tu kita mengharapkan keampunan, kita mengharapkan keberkatan hidup, kita mengharapkan kerahmatan, kasih sayang Allah, kita mengharapkan dipermudahkan segala urusan. Jadi kehusyukan dalam ibadat kita tu kita kena cari, terutamanya tarawih. Okey, apa dia keutamaan solat tarawih? Yang pertama, saya suka nak kongsikan satu hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bermaksud barang siapa melakukan ibadah puasa Ramadan kerana iman dan mencari pahala, maka akan diampunkan dosa dia yang lalu. Maksudnya diampuni dosa terdahulu. Kalau kita fikir sebalikkan,
Kalau kita berfikir secara dewasa, kita berfikir secara matang kan, takkanlah kita yang dah besar, yang dah dewasa, yang dah boleh membezakan antara buruk dan baik, kita masih nak meninggalkan perkara-perkara yang wajib tersebut kan. Jadi ambil peluang dalam bulan Ramadan ni. Tarawih tu kejar. Kalau boleh tak boleh nak buat sampai 8 rakaat tu ataupun 20 rakaat, buatlah pelan-pelan. Saya pun kadang kat rumah terkejar-kejar. Lagi mak-mak tau. Mak-mak saya macam sembang pula hari ni Lagi mak-mak kan dah sempat dah settle juadah berbuka puasa. Nak kejar maghrib, lepas tu nak kejar ke isyak pula, kejar tarawih, duk mikir kat dapur, tak sempat lagi aku nak settle yang pinggan-pinggan bangkok kan. Silap nanti dalam semayang tu duk mikir lagi apa menu sahur kan. Menu saya duk mikir. Itulah istimewanya orang perempuan walaupun dalam beribadat. Kadang-kadang kita nak cari khusyuk tu memang susah kan. Nak kata fadilat ataupun kelebihan orang perempuan ni, pahala dia besar walaupun dalam keadaan dia tidak berpuasa, tapi dia bekerja ataupun dia menyediakan benda-benda tersebut, dan seandainya dia berjaya untuk mengejar tarawih dalam keadaan anak yang tidak turus, duk panjat anak tengah sujud, anak duk panjat apa semua ini kan. Tapi pahalanya akan sentiasa mengalir sebab kita mengingat kepada hadis telah saya bacakan tadi. Apa dia yang kedua? Apa dia keutamaan solat tarawih yang kita rasa akan satu bulan yang agak menarik Yang pertama, yang kedua adalah melapangkan rezeki. Hadis Bukhari mengatakan seorang yang menyambung silaturahim bukanlah seorang yang membalas kebaikan kebaikan yang lain, akan tetapi seseorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Maksudnya kat sini, solat tarawih tu di bulan Ramadan tu melapangkan rezeki. Rezeki melimpah ruah. Perasan tak bulan Ramadan ni menarik. Berlumba-lumba orang nak buat apa? Sedekah. Kan? Berlumba-lumba orang sedekah. Jadi saya rasa ni lagi beberapa hari nak Ramadan ni orang dah masuk dah. Orang nak derma kurma lah. Itu biasa. Derma kurma lah, derma air mineral lah, macam-macam. Sebab apa? Orang mencari, orang merebut keberkatan orang Ramadan tu sendiri, merebut-rebut cari pahala. Akan tetapi kita mengharapkan supaya berkekalanlah silaturahim dengan adanya sifat bersedekah dan keberkatan tarawih itu sendiri, supaya berkekalan sehingga ke bulan-bulan yang lain. Saya rasa cukuplah setakat ini, dan saya mengucapkan salam Ramadan al-Mubarak kepada sindang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.